Assalamualaikum dan salam sejahtera buat bangsa-bangsa Jorania. Hello guys. Bertemu lagi kita di Arif Muhammad Channel kegemaran rakyat Konoha, rakyat Gotham, rakyat Asgard dan yang pastinya rakyat Nusantara. Guys, apa khabar korang semua guys? Aku harap dan aku doakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan yang paling penting sentiasa bersemangat untuk turun menjadi kita punya hero. Guys, hari ini aku dekat Teluk Intan. Ini aku berada di Teluk Intan untuk apa ni bang? Kita duduk di sini untuk apa hari ni? Untuk apa? Untuk mencari jenggo. Untuk mencari jenggo. Memburu jenggo lah. Ya, hari ni saya nak memburu jenggo setelah 3 tahun tak turun menjenggo. Ditemani oleh ni kita punya sifu kan. Kita punya sifu Encik Kogi kita. Dan ini abang bul kita. Jom kita set up dulu. Jom. Okay guys, kami dah sampai kat spot tanpa membuang masa. Aku nak pasang umpan dulu kan. Kejap lagi kita tengok ada hasil tak ada hasil. Harap-harap hari ni dapatlah naik jenggo yang saiz-saiz kan. Ni aku punya sifu dah turun 2 batang. Ni sifu tapi ni ada set up sampai 3 batang. Punya tamak dia. Tak apa. Ni aku nak pasang umpan dulu. Kejap lagi kita tengok macam mana. Okay guys, ini kita punya senjata yang pertama turun. Bismillah. Aku letak ni umpan udang, anak udang. Nak tengok dia mau ke tak mau anak udang. Okay, duduk diam situ. Satu ni aku nak letak cacing. Okay, lesen. Ada? Ada guys. Udang Maggi. Udang Maggi guys. Kita punya sifu dah dapat dulu. Kena ambil dulu. Ush. Guys, macam mana ni guys? Belum apa-apa lagi. Dia dah sap-sap dah. Aduh yai. Ini yang leceh ni udah. Belum apa-apa lagi. Dia dah ngap guys. Tunggu guys, dia ngap ni sekali. Dia tengah makan dah. Tengah makan ni. Aish. Ambil lah. Tadi seronok sangat kau. Boleh datuk tu. Boleh datuk. Tengok lah. Gulung kat air dulu. Gulung kat air dulu. Okey, angkat. Baik. Tak ada. Ni bau cagut. Bau cagut. Ada. Pelan. Besar. Lepas. Ada. Besar. Allah. Sabarlah boy. Dia makan udang, Dia makan anak udang lah. Okey, awak tengok yang ni. Ni. Alhamdulillah. Ni guys. Cakap tadi ya. Lesen guys. Baru cakap tadi ya. Bersimpul-simpul. Aduh. Simpul. Kau nak curi udang aku ya. Mana kenjuk tu? Kat tangan makan. Dah. Kat tangan makan. Besar ni. Ikan ke? Besar ni. Jenggo boh. Jenggo. Nak ambil gambar. Ambil gambar. Jenggo. Ya Allah. Gila. Makan kat tangan tu. Air dah mula ni. Guys, jenggo guys. Makan kat tangan guys. Sekejap ambil gambar dulu. Ada lah kasar-kasar tu. Dapat kat anak-anak dulu. Ya.
Uish, apa hal ni? Ya Allah. Seluang. Ya. Ambil. Tak oh. Oh ya, nak ke seluang ni? Abang tu kasar. Buat goreng tepung. Ikan seluang guys. Aku baru letak aja. Tu kena cepat. Tu yang kena cepat tu. Baru letak je nak betulkan ni. Terus kena kat ikan. Oh, kasar. Kasar. Okey, mari kita punya hero yang seterusnya. Tak jauh pun depan ni ya. Ni lah, buat hubut lah. Mari hero kita yang seterusnya. Come on. Alhamdulillah kita pun dah dapat yang good size. Good size lah, tapi itulah aku nak bergambar tadi. Tengok ni kita punya sipu. Sipu kita dapat juga. Alhamdulillah. Udang Maggi. Udang Maggi. Jenggi. Ni guys, tadi aku nak ni bergambar tadi guys. Tengok ni. Dah tercabut dah speed dia kan. Aduh, tak apa. Kita cari. Kita cari yang lain. Ambil. Mari kita punya hero tycoon kasih naik, kasih ngap. Ini hari untuk Jenggo punya mah. Gua cuti casting semata-mata untuk you all mah. Kasih naik lah. Kasih muka sikit. Alhamdulillah, syukur. Elok je naik lah. Tak bergenjut tu. Udang lagi. Udang. Nak lepas ke? Dia kalau macam kita masta kita ni, kalau macam ni kita nak lepas. Ya, tak apa. Kita orang cakap beginner. Memang kena lepas tapi dah lanjut lah. Kita beginner tak apa. Dah Kita lanjut ambil. Oh, kita punya sifu kan ikan tu. Kan ikan patin tu. Oh, yang ni bersama. Oh, lain macam. Oh, patin. Bau. Bau. Baik kau muka ni ada ikan. Ada barang. Ambil awak punya lah. Tak. Kan. Awak punya belakang tu tahu. Bau. Alhamdulillah. Syukur dapat bau. Good size tu. Dah makan pula. Aduh. Mahal ni. Tu dia. Tak baling. Itulah tempat dia. Tempat rahsia lah. Itulah tempat dia. Kena. Besar. Ni dia. Tu dia. Ya dong, besar. Biru. Jenggo. Biru. Karat tu. Kemprek. Speed hilang tu, speed dia. Gaduh tu sini. Gaduh ni. Ni menjerit dia ni. Ni jangan main-main ni. Ni besar ni. Besar. Ikan ke? Udang. Kau tolong bukakan ya. Aku punya ni yang sangkut tadi bagus. Bagus kau ni, baik kau ni. Memang ada kayu ke? Ada kayu pun tak apa. Rumah dia tu. Jatuh tempat dia meeting. Jatuh tempat dia meeting. Hantar. So. Alhamdulillah syukur.
Dia ada. Mari jauh sikit. Jauh sikit. Dia ada lah. Dia malu makan dekat-dekat. Ini dia guys. Ini dia guys. Udang kita. Hero kita. Sekejap. Guys, kita makan dulu. Nampak oh, nasi lemak. Nasi lemak padu guys. Okay, aku makan dulu, kejap lagi aku sambung balik. Tengok dapat tengok member lah. Tengok member dapat. Kita dapat tengok member pun jadilah. Tumpang kamera. Oh, spek biru. Spek biru. Oh, ini spek biru ni. Kita dapat tengok menjadi kita duduk tengah ni, dapat tengok kiri kan. Kita duduk tengah. Kita duduk tengah ni dapat tengok kawan-kawan kan, angkat-angkat jadilah. Itu nama dia tumpang gembira lah. Macam ni lah, macam keadaan saya ni sekarang ni. Alhamdulillah, syukur lah. Tengok, oh ini sempit besar betul. Ni kena. Ni dia. Ni dia. Ini dia. Ni dia. Ni dia. Ni dia guys. Ni dia. Kita ambil sisa-sisa kawan-kawan je lah. Sisa-sisa je kita ambil. Yang lain habis kawan-kawan. Jadi dia tinggal sikit-sikit ni. Air mati ke? Okey. Kita turun So, lagi. kau cabut ni. Aku dah haus sampai ke tepi ha. Baik. Yang ni pula. Kena alur dia, memang kena lah. Kena alur dia. Tenaku pula lah. Kena alur dia. Ni dia. Kena alur dia. Dah. Terus, jangan nak ejah. Kena alur dia. Dapatlah kita. Ya ampun lah. Pasal tepi. Kita bagi dia umpan dulu. Tu dia tu. Tu dia tu. Tu dia tu. Ambil tu ni. Ni dia. Ni dia. Ikan ke? Okey. Ikan ke? Alah. Ikan pula. Aduh, ikan pula. Kau kata kau cinta. Aduh. Ikan ni jangan buat main lah. Ikan sampai pula. Ni dia. Dapat berspek biru. Alah. Oh, diam-diam kau makan Aduh, sakit ah. Sakit. Tengok nak ni. Tengok. Tak sampah pula awak. Tengok. Awak kalau awak ya. Kalau saya sampah. Itu yang sakit hati pun. Kalau saya sampah kata. Kalau awak je tengok sampai melendut pancing tu. Tengok tak tahu ikan ke apa pula. Jenggo tu cepat. Tengok ni guys. Jahat ni. Ini orang jahat dengan aku dia tak boleh ya. Rezeki. Tu aku punya pula. Aku punya. Aku punya. Ni
Ni dia. Oh, laju. Besar. Ui, besar. Jangan berhenti. Kita ikut Sifu. Sifu kata jangan berhenti. Okey, kita tarik. Jangan berhenti. Oh, tu dia melengguk-lengguk datang. Ui. Melengguk-lengguk datang. Alamak. Tak boleh aku kan. Orang tak puas hati dengan aku. Aku pada dapat sikit je. Kalau aku dapat banyak, orang dengki tak apa. Aku dapat sikit orang dengki aku. Tak boleh lah. Hidup ni tak adil lah. Allahu Akbar. Apalah nasib aku hari ni. Ni apa hal ni? Ni dia. Ni dia. Makan juga. Ni dia. Tali ke apa? Dia. Tali aku sekali. Laju. Ya Allah. Tengok. Nak kena merepek dulu. Nak kena merepek. Nak beraban dulu. Baru nak kena. Korang ni tu lah saja. Budi aku lah hari ni. Ada. Semua keluar ya. Tata semua manjat Udah manjat. Tata kosong mana. Tak cerita ni macam mana ni. Berbolik-bolik ni. Jahit pula tekan. Aduh. Macam mana pula ni? Tolonglah kawan-kawan. Boleh. Kawan-kawan pun tolong gelak Menjahit. Kawan-kawan tolong gelak Tak adalah elok semegah perangai kawan-kawan. Kata sahabat dunia akhirat. Rupa gelak kawan. Time kesusahan macam ni. Buka dia punya pin. Tengok. Allahu Akbar. Bantulah aku ya Allah. Aku ni kawan-kawan tak nak bantu aku. Aku minta tolong kat engkau ya Allah. Dah sudah cukup. Cukup lah. Aku minta bantuan Allah. Settle masalah. Nampak? Settle masalah. Kawan-kawan bila dengar Allah tu yang datang cepat tu. Kenal. Kiri kanan ambil sampai bunyi-bunyi brek Punyalah nak menyakit dengan hati orang tengok. Betul-betul jadi orangnya. Kiri kanan kiri kanan guys. Ini dapat. Ulah ni dapat kiri kanan guys. Aku duduk tengah ni. Guys. Aduh. Tengok saja guys. Aish. Tengok saja guys. Aku seseorang yang tak boleh tengok saja guys. Bukan darah keturunan aku jadi tengok saja guys. Allahu Akbar. Ujian dugaan hari ni. Sayang. Ni dia. Ni dia. Besar. Ni apa ni Puy? Dia ke? Udang ke? Relax. Dia. Allahu Akbar. Selamatkan aku. Laju. Betul besar ni. Ini bukan main-main ni. Ini betul besar ni. Dia. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Guys. Aku ngepek-ngepek baru keluar dia guys. Alhamdulillah, syukur. Okeylah guys, cukuplah video kita untuk hari ni. Alhamdulillah hari ni walaupun tak banyak, walaupun tak kecil dan tak besar, tapi adalah tapi diorang ni, sifu-sifu ni banyak dapat. Tunjuk Boy awak punya Boy, angkat sikit. Angkat. Angkat tengok. Tak nampak. Tu sipah dalam ni. Sipah kan. Ni awak punya nampak. Angkat.
dia geng. Tengok ni, geng. Besar-besar geng. Nak bawa keluar ni rasa macam malas pula. Nanti takut korang pula minta seekor 2 pula kan. Boleh lah geng. Tongges. Tak apa nanti kita repeat balik lah. Aku nak repeat balik nanti ya. Okay, boleh pun sebab aku pun dapat kecil-kecil je. Betul sikit dapat. Jadi hari ni aku duduk tengok dorang je. Aku jadi pengadil hari ni. Tengok dorang. Kiri kanan aku je berasi. Okay guys, kita jumpa di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.